Salam sejahtera, info sukan, wartawan penyiasat sukan terkenal, Roman Molina membuat satu pendedahkan barah dalam arena bola sepak Malaysia melalui hantaran di media sosial X miliknya. Molina mendakwa wujudnya penggunaan kewarganegaraan palsu oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, yang memberikan kelebihan tidak adil, terutamanya kepada kelab Johor Darul Ta'zim, JDT. Dia turut mengkritik FAM kerana gagal mengambil tindakan tegas terhadap pegawai yang terlibat dalam isu kewarganegaraan palsu, walaupun FIFA telah mengenakan denda dan sekatan ke atas pemain tertentu. Dakwaan ini menyatakan bahawa manipulasi tersebut bukan sahaja menjejaskan lawan di peringkat Asia, malah merosakkan integriti saingan Liga Tempatan. Selain isu kerakyatan, Molina turut menyenaraikan masalah lain yang membelenggu bola sepak Malaysia seperti mutu pengadilan, penyusunan jadual perlawanan, isu mengatur perlawanan, match fixing, serta keganasan. Pendedahan ini amat berat kerana ia melibatkan kredibiliti Badan Induk Bola Sepak Negara dan integriti liga kita di mata dunia.